Kalau akak masuk bilik saya ni sebab nak cari pasal, nak gaduh, baik akak keluar je sekarang. Kau ni chill lah. Aku bukan nak cari gaduh pula. Aku just nak tahu siapa tu Daniel tu. Daniel tu boyfriend saya. Kan saya dah bagi tahu tadi. Tak apa. Nanti saya buat rancangan mengenali siapakah Daniel. Kau ni, aku serius. Kau main-main pula Kau upah dia kan? Tolonglah kak. Daniel tu lawyer tahu tak? Saya tak mampu nak upah dia, suruh dia berlakon jadi boyfriend. Kalau akak nak tahu, dia dah kenal saya 5 tahun. Dan dia baik hati, bukan macam si Ashraf tu. Oh, 5 tahun. Kenapa tak dari dulu je? Kau terus terang. Kan senang. Kak takkan tak ingat, Kak. Saya berkawan dengan Ashraf pun sebab mak saya. Dan saya akan cuba tunaikan janji saya walaupun Tuhan dah tunjuk siapa si Ashraf sebenarnya. Tapi kalau tak ada jodoh, nak buat macam mana? Saya tak pernah cintakan si Ashraf. So yang kau sayang si Daniel tu sebab dia kaya kan? Bukan pasal tu. Kalau dia kaya pun kebetulan. Saya sayang dia sebab dia baik hati. Dia pandai hormat saya dan dia tak pernah ambil kesempatan pada saya. Kau ni kolot lah. Kau jangan percaya lelaki sangat boleh tak? Daniel tu selalu ingatkan saya supaya saya solat. Ashraf ada ke macam tu? Dia sendiri tak betul. Yang penting sekarang ni, Ashraf tu sayang aku. Sekarang ni makin teruk. Kita kena kahwinkan Syah dengan Puteri cepat-cepat. Apa pun kita kena cepat. Saya ni risaukan Syah, dia tu dah berbadan 2. Apa saya cakap tadi? Cepat kan? Tunggu apa lagi? Pergi jumpa Mak Ashraf, bincang. Macam mana? Bila nak buat majlis? Kalau tak malu kita nanti. Ya Allah, ya Tuhanku. Permudahkanlah urusan kami. Jika ini jodohku. Memohon keredaan darimu, ya Allah. Walau apa jua yang kami lakukan, akan mendapat keberkatan darimu. Kurniakanlah permintaan hamba-Mu ini, ya Allah. Ya Allah, kurniakanlah. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azabannar. Hello, Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Sang Puteri yang sedang membuat hati hamba gundah gulana. Amboi, boleh tahan juga ayah awak ni kan? Awak dah siap? Saya datang ambil awak. Baru je sarapan dengan ayah. Awak? Saya tengah breakfast biji ring saja. Itulah, bila lah rasanya agak-agak nak rasa ada orang sediakan breakfast, makan tengah hari. Bila? Okey, kalau iya pun cepatlah sikit. Betul juga, benda yang baik. Kita kena cepatkan. Kalau macam tu saya akan ambil awak dalam masa 23 minit 40 saat dan kita terus nikah. Okey. Bye-bye. Matamu redup bagai bayu juga awan biru di langitku. Senyummu seindah mentari selalu menerangi mimpi sepi. Syah! Syah, bangunlah Syah! Banyak lagi masalah tak selesai. Bangunlah Syah! Apa kecoh-kecoh ni? Apa masalahnya? Syah, banyak lagi masalah tahu tak yang tak selesai. Masalah Puteri tu dah selesai dah. Sekarang ni masalah Syah. Bangunlah Syah!
Kenapa kecoh-kecoh ni, Mak? Aduh, perkara kecil je kan. Perkara kecil kau cakap. Masalah Syah dengan Ashraf tu bukannya masalah kecil, masalah besar tahu tak? Bangunlah Syah, bangun! Mak, pagi lagi lah, Mak. Orang baru nak pergi kerja lah. Kalau bangun awal pun bukan boleh buat apa. Ya Tuhan, kau budak ni. Bangunlah Syah, bangun! Susah betul lah nak kejut. Kau terlalu rumit bagiku menunggu, membuat cinta kita semakin merapu. Kiranya ku coba untuk bertahan, namun tetap saja masih menyakitkan. Kau menjauh saja. Setiap ku bersamamu, Assalamualaikum. perasaanku Awak tahu tak berdosa kalau tak jawab salam saya? Ya. Waalaikumsalam. Saya terpegun dengan cantikan awak. Kalau ya pun, saya ni bakal isteri siapa? Ya. Hari ni saya rasa saya macam malas nak pergi kerja sebab saya nak ikut awak mana jawab pergi. Yelah, mana kan awak dah bertudung ni kan macam sejuk mata memandang, tak lekang mata nak melihat. Boy. Dah lah, jom lah kita pergi. Nanti lambat pula saya. Sudahlah tu. Putri Nur Aisyah? Kau dah berhijab? Mati-mati aku ingat budak baru tadi. Taklah, Ji. Kalau Ji nak tahu, saya pun dah mula solat. Alhamdulillah. Allah Ta'ala tu maha penerima taubat. Semoga istiqamah ya. Ji, mana file tu, Ji? Putri! Ya Allah, Putri! Cantiknya kau pakai tudung, Putri. Patutlah semalam aku mimpi kahwin dengan Syarohan. Walaupun tak ada kena mengena dengan dia pakai tudung. Buat lawak. Sebaik kau tak mimpi Cik Daniel. Mana boleh mimpi Cik Daniel? Cik Daniel pun nak kahwin dah. Dia nak kahwin? Siapa cakap dengan kau? Dia nak kahwin dengan siapa? Bos bagi tahu kau. Dia kahwin dengan perempuan macam mana? Perempuan tu cantik ke? Selebriti ke? Tim? Ji? Ni ada apa ni? Bergosip? Mana ada gosip? Takkan nak gosip kan? Tempat awak kat mana? Situ. Pergi balik tempat awak. Masih nak bergosip je. Sama kerja? Betul ke Encik Daniel tu nak kahwin? Ya Allah, ingat dah lupa dah cerita tu. Kalau ceritalah cepat. Tadi pun Cik Umar kacau-kacau. Okey, look. Sebenarnya saya pun tak tahu cerita, cuma dengar kata-kata orang. Oh, maksudnya kau tak tahulah dengar cerita. Ji, rumus lah, rumus. Rumus. Kau ni lain kali cakap betul-betul boleh tak? Tapi nak reka-reka cerita. Bila kau cakap si Daniel tu nak kahwin, dengar macam tu aku tahu tak? Ji, relax. Tak adalah ni. Sebelum aku lupa aku nak tanya kau betul-betul. Itu hari kau ada cakap kekasih gelap kau nak masuk Minang. Betul ke? Ya, saya akan kahwin dalam masa terdekat tapi
Lepas tu Syah kahwin. Apa katalah kau kenalkan bakal suami kau tu kat kita orang. Dah nak kahwin pun nak rasa-rasa lagi kan? Betul tu? Ke kau takut aku caras kau? Hello, tolong sikit kau tahu kan tes aku macam mana. Daniel tu aku setia, okey? Tak apa, nanti insya-Allah saya kenalkan, okey? Promise. Dia ni sibuk rahsia dengan kita. Entah dia nak kahwin dengan putera raja kot. Dia takutlah kalau kita kebas duit dia. Sementara tu, apa katalah kau beraturkan untuk aku belikan aku ni chicken chop. Chicken chop? Chicken chop. Kau belikan chicken chop dulu. Tak guna betul lah kawan saya ni. Itulah jalan yang terbaik, Cik Razak. Tak apalah, bukan jodoh budak-budak ni. Ya. Biarlah Puteri dengan Ashraf putus tunang. Yalah, kita faham. Ya. Puteri, Pak Cik bagi pihak keluarga ni minta maaf banyak-banyak kat Puteri atas apa yang berlaku ni. Pak Cik doakan supaya Puteri bahagia sama dengan suami Puteri nanti. Terima kasih Pak Cik. Tak apa, kita cepatkan perkahwinan Kak Syah dengan Ashraf. So, yelah, Kak Syah kan mengandung. Tak tahu ke? Ashraf tak bagi tahu apa-apa ke? Betul punya anak. Sabarlah. Sabar, Cik Razak. Sabar, awak suruh saya sabar. Dalam keluarga saya tak pernah berlaku benda macam ni. Memalukan saya. Ni anak awak ni pun satu. Kalau dia tak mengata, tak jadi macam ni. Sama dengan mak dia. Cik Razak, jaga mulut Cik Razak elok-elok ya. Kenapa pula saya yang kena? Kita ni nak selesaikan masalah diorang. Apa boleh diam je diorang cakap serius ni? Sabarlah, tak payah nak gaduh lah. Saya tak mengandung lah. Saya sengaja cakap macam tu sebab saya tak nak hilang Ashraf. Ini yang saya tak faham ni. Sekejap cakap macam ni, sekejap cakap macam tu. Benda macam ni mana boleh buat main-main? Saya nak balik. Kalau lagi lama kat sini, daripada terjadi benda-benda tak elok, jom kita balik. Jom. Yalah. Balik sekali. Ji, sinilah. Apa? Aku rasa kalau kau pakai tudung ni dengan baju macam ni okey tak? Kau tengoklah ni sekarang ni, Macam tu kan? Okey kan? Cantik. Alah. Cik Denny. Sini. Adakah ini jodoh? Kita jumpa dia kata berjalan. Hai. Assalamualaikum Cik Daniel. Waalaikumsalam Kak Tim, Fauzia. Ji macam tu penyanyi tu Ji. Apa Perata Lahir Tasik Madu. Dengar ataupun lagu Dia yang pertama yang ku cinta. Beli tudung untuk bakal isteri ke? Beli untuk adik. Untuk adik. Dah agak dah. Takkan untuk pakai isteri mesti untuk adik. Cantiknya, pandainya pilih. Wah, kain pun lembut. Tak, sebab birthday adik saya nak dekat dah. So, itu yang saya ingat nak hadiahkan dia tudung sebab nak dia jadi muslimah yang baik. Alhamdulillah, semoga istiqamah. Baguslah tu. Sejuk perut ai. Salah. Saya pergi bayar dulu ya. Nak bayar dah? Okey. Assalamualaikum. Salam. Allah, sejuknya hati aku. Masalahnya betul ke dia beli untuk adik dia? Bukan untuk adik. Aku rasa dia beli untuk girlfriend dia lah. Hui. Oh my gorgeous. RM800.
Mama dah tak tahu dah nak buat apa. Ayah buat macam tak tahu je. Sebenarnya Mama ni tengah marah dengan Kak Syah. Tu yang buat Mama tak boleh nak fikir betul-betul. Macam ni lah, Ma. Bagi Puteri, masalah ni boleh selesai. Sekarang ni Mama kahwinkan Kak Syah dengan Ashraf. Pakatlah dengan Ayah. Buat dalam masa terdekat. Macam mana dengan Puteri? Mama jangan risau pasal Puteri. Yang penting Mama kahwinkan Kak Syah dengan Ashraf tu. Puteri, Mama tak tahu macam mana nak uruskan. Mama tak tahu. Ma, Ashraf kan ada. Dia berani buat, dia kena berani bertanggungjawab. Mama jangan risau. Terima kasih, Puteri. Terima kasih. Khas untuk bidadari saya. Saya? Cantiknya. Terima kasih, Daniel. Sama-sama. Saya akan beli lebih banyak benda ni lagi. Ya, sebab awak pun dah boleh bertuduh. Awak, terima kasih tau. Sebab awak yang bimbing saya. Dan terima kasih juga sebab Umi awak. Dia banyak nasihat saya. Saya tak sabar nak menumpang kasihnya. Asal tak bertumpang? Okey je. Lagipun Umi saya pun tak ada anak perempuan. Kan? Kalau awak nak tahu, Umi saya dah kecoh satu dunia nak dapat menantu tau. Nama awak bermain-main di bibir dia. Saya pula jealous. Ya ke? Iyalah. Sayang, besok saya pergi JB. Ada kerja sikit. Nak ikut? Mana boleh, awak kan kerja. Apa kata saya berhenti kerja? Good idea. Awak jadi PA saya lah. Saya gajikan awak. Nanti besok saya siapkan kontrak. Datang office. Okey. Tapi gaji kena besar. 5K. Per month. Per day. Oi. Alah. Opak lah. Deal? Janji. Janji. Hutang. Salah. Amboi. Sejak kebelakangan ni, kau asyik belagak je dengan tudung baru kau ni kan? Akak ni nak cari gaduh ni kenapa? Pagi-pagi buta ni. Hey, aku nak tanya sikit ni. Wedding kau tu nanti macam mana? Entahlah. Belum bincang apa-apa lagi. Daniel dia nak bertunang dulu. Oh, bertunang dulu. Wedding kau tu nanti mesti kau berbesar-besaran kan? Tak adalah. Daniel nak simple je. Akak pula macam mana? Kau tak payah nak sibuk lah dengan wedding orang. Apa? Kau ingat kita tak mampu nak buat wedding besar-besaran? Kau ingat Ashraf tu sengit sangat ke? Setakat wedding, kita boleh je lah buat dekat hotel apa? 5-6 bintang. Kita malas je nak tunjuk kau. Saya tak cakap dia tak mampu. Cuma from my experience, akak berhati-hatilah dengan dia. Panjang umur Ashraf kau. Awak nak apa? Saya nak awak tolong saya. Tapi jangan bagi tahu Syah. Saya nak pinjam dalam RM20,000 untuk buat belanja kahwin dengan Syah. RM20,000? Manalah saya ada duit banyak tu. Lagipun hutang saya awak tak bayar lagi tau.
Awak minta lah dengan bakal suami awak tu. Saya dah periksa dah, dia memang kaya. Kalau setakat RM20,000 tu je, lah senang-senang je lah dia boleh bagi kat awak. Macam ni lah. Apa kata awak bincang dengan bakal isteri awak? Hello, baby. Kenapa you cakap dengan Putri macam tu? Kalau you pun tak ada duit, janganlah minta dekat dia. Walau apa pun jadi, wedding tu mesti kena buat, okey? Bi, awak jangan cari pasal, okey? Kalau awak cari pasal, siap awak, Awak faham tak? Hello, Daniel. Bila nak balik dari JB? Saya rindu sangat kat awak. Oh ya? Saya balik hari ni. Mungkin malam sikit. Yelah, saya pun tak boleh lama dekat JB ni. Yelah, takut awet-awet kat sini terpikat dengan saya. Dia susah lah saya nak balik. Amboi, Cik Daniel. Jangan nak perasan, ya? Awak okey? Biasalah. Masalah keluarga. Tak pernah nak habis. Habis je satu masalah dah selesai, muncul lagi 3. Daniel, cepatlah. Saya betul-betul tak sabar nak mulakan hidup baru dengan awak. Okey, ni. Awak kena sabar. Kalau awak tak sabar, nanti saya 1000 kali tak sabar tau. Daniel, nanti bila kita dah kahwin, kalau kita ada masalah, awak kena ajar saya tau. Yelah, saya pun kena banyak belajar juga. Kita sama-sama belajar, okey? Terima kasih, Daniel. Sebab awak muncul dalam hidup saya. Tak. Patutnya saya kena terima kasih kat awak. Sebab awak muncul dalam hidup saya. Jadi penyeri hidup saya. Kalau kita asyik berterima kasih je, sampai besok tak habis. Okeylah, Daniel. Kita jumpa besok, ya? Okey. Hari you take care. Putri pun dah pakai tudung, tinggal kau je lagi. Dah bila? Kau ni, kan aku dah cakap dengan kau banyak kali. Kalau Encik Daniel tu terima lamaran aku, aku pakailah tudung. Kau ingat dia nak belikan kau tudung? Tekan. Memang tak lah, lambatlah lagi. Kau ni suka nak mengata aku. Bagilah aku harapan sikit dalam dunia ni. Kau nak pakai tudung RM800. Feeling. Hello. Putri, hari tu kan kita ada terjumpa dengan Cik Daniel tau. Dekat kedai tudung. Dia nak beli tudung. Tapi bukan untuk dia lah. Dia kata nak beli tudung untuk adik dia. Tapi kita tak percaya. Kita kata untuk girlfriend dia kan. Lepas tu kebetulan tudung tu yang dia beli tu sama dengan tudung kau. Sedih. Tak. Untuk kau. Kak Tim, Ji. Alah, takkanlah Daniel nak beli tudung untuk saya kan? Saya ni siapa je? Kebetulan je kot kan? Awak jangan risau boleh tak? Kan saya dah cakap saya akan handle everything. Masalahnya sekarang ni, saya sendiri pun tak percaya kat awak. Selama ni pun mak awak yang banyak tolong awak. Baby, kan saya dah janji. Janji awak tu boleh pakai ke? Yang awak pergi minta duit kat Putri tu kenapa? Saya malulah. Awak asyik tembak saya ni kenapa? Mak saya tembak saya, awak tembak saya kenapa? Putri. Kalau aku ajak kau dinner kan, kau nak tak aku belanja malam ni? Malam ni? Boleh juga. Cantik. Tapi ada syarat ni. Syarat dia kau kena bawa kekasih gelap kau sekali. Dah agak dah. Kalau Putri datang seorang je, macam mana? Kau ni bosan lah. Aku tu dah tengok muka kau hari-hari, faham tak? Sekarang ni aku nak tengok muka kekasih gelap kau. Sebab apa? Manalah tahu orang yang sama yang tengah aku date sekarang ni. Macam mana?
Kak Tim, saya tahu Kak Tim nak sangat jumpa dia, tapi Kak Tim sabar je lah. Dia baru je balik KL. Nanti, satu hari nanti Kak Tim akan tahu juga dia tu siapa. Okeylah. Kak Tim, Fikri. Apa pergi? Engkau ni kan, bos panggil. Tak boleh tengok kita orang senang ke? Alamak. Macam mana? Apa lagi lah bos tu. Tak, pagi tadi aku dah buat kopi dah untuk dia. Mood dia okey. Cik Omar. Ya. Putri, Tim, saya nak korang berdua tolong Cik Daniel selesaikan kes syarikat Mutiara. Oh, boleh Cik Omar, tak ada masalah. Saya nak kamu berdua berikan semua maklumat pada Cik Daniel supaya Cik Daniel boleh buat tindakan yang lanjut. Terima kasih Kak Tim dan Putri, nama dia Putri. Takkan Cik Daniel lupa kot. Lupa? Saya lupa. Saya susah nak ingat nama. Kita pindah dekat sofa sebelah sana. Saya ada perkara nak dibincangkan. Baik Cik Omar. Buat apa dengan handphone saya tu? Tak adalah, saya nak bagi ke abang. Tak percaya kat saya ke? Bukan saya tak percaya ke abang. Tapi sejak kebelakangan ni, perangai abang buatkan saya... Apa? Kita ni kalau dah kahwin, kena percayakan pasangan kita. Kalau tak, susah nanti. Tapi saya kenal abang. Tu dulu. Sekarang okey dah. Ada password. Oh. Bukan senang nak buka. Saya cuma perlukan maklum balas daripada kamu semua. Terima kasih. Terima kasih Cik Omar. Putri, kita lunch sama? Dengan Kak Tim sekali. Cik Daniel ni, saya mestilah kena ikut. Sebab apa? Sebab Putri ni dia nak kahwin dah. Dia eloklah kan kalau lelaki yang bukan murim pula tu nak keluar makan sekali dengan dia kan. Nanti apa pula orang kata. Jadi saya ni jadi orang ketiga lah. Kena ada. Putri nak jadi isteri orang lah? Ya, Cik Daniel. Kalau cerita betul lah kata Kak Tim. Kalau nak makan, kena makan bertiga. Kalau berdua tu nanti boleh datang fitnah. Okey? Faham. Putri, nanti kalau awak kahwin, awak jemput saya tak? Ya, saya janji saya akan jemput awak. Saya pula akan janjilah yang saya akan cubalah datang majlis awak tu walaupun saya sibuk. Awkward. Apa? Tak ada apa-apa. Pandai awak berlakon tadi? Saya memang pandai berlakon. Awak tu, elah, tak kenal konon. Okey. Tak, ni saya nak tanya awak. Sampai bila awak nak rahsiakan hubungan ni daripada Kak Tim dengan G tu? Sampai awak lafazkan akad menjadi suami saya. Wah! Sampai kahwin? Okey. Saya nak tengok benda tu berjaya ataupun tak. Kalau berjaya, awak power lah. Jangan cabar saya. Oh, okey. Apa yang ku rasa kau tak percayakanku. Hello, Assalamualaikum Mi. Okey Mi, Daniel cuba. Waalaikumsalam. Baik. Umi ada permintaan. Apa dia? Tim,
nanti bila Cik Daniel sampai, suruh dia jumpa saya dekat bilik mesyuarat. Baik, Encik Omar. Weh, Cina. Apa? Betul ke hari ni Puteri cuti? Yelah, kan dia cakap ada urusan keluarga. Katanya nak uruskan pasal wedding ke apa tak? Ji, kau rasa kan bila Puteri kahwin nanti, dia berhenti kerja? Ha? Tak tahulah pula aku. Tapi rasanya kalau dah kahwin, mestilah dia ikut suami dia kan? Alah, kalau boleh lah kan. Bila dia dah kahwin, tak payah berhenti. Kita kan BFF, best friend forever, stay together. Tapi kalau lelaki dia dah mampu, buat apa dia nak kerja? Baik dia duduk rumah jaga lelaki dia. Nia, sebut pasal lelaki. Geram pula aku. Sampai sekarang ni kita tak tahu siapa bakal suami dia. Berahsia betul lah Puteri ni. Dia ada cakap dengan kau tak? Siapa bakal suami dia? Encik Umar ada dalam? Ada. Cik Daniel. Encik Daniel? Encik Daniel. Tadi Encik Omar kata kalau Encik Daniel dah sampai, dia suruh masuk meeting dulu. Terima kasih. Sama-sama. Kau ni buat terkejut aku je. Aku ingatkan Cik Daniel tu bakal suami Puteri tau. Cik Daniel? Bakal suami Puteri? Takkanlah. Aku ada meeting dengan Cik Daniel. Bau mulut aku busuk tak? Kau busuk hati tak? Puteri, betul ke Daniel tak nak tolong aku? Ke kau tak cakap lagi dengan dia? Kak, takkanlah saya nak pergi minta duit Daniel. Saya ni bukan isteri dia. So kau tak cakap lagi lah dengan dia? Kau ni memang sengaja kan tak nak aku dengan Ashraf kahwin? Bukan tak nak. Segan. Dah lah Puteri. Kalau kau tak nak tolong, tak apa. Kau ingat aku hadap sangat dia orang? Ya betul Puan Jamila, saya bakal dapat menantu. Nanti saya bagi tahu. Akad nikah akan diadakan di Kuantan. Kenapa pula nikah Kuantan ni? Umi dia request. Tak boleh ke buat kat sini? panjang ceritanya. Lebih baik buat kat sini. Tak adalah yang bising. Lagipun bukannya ada masalah besar. Bukan tak pernah pun orang buat akad nikah di sebelah lelaki. Lah, apa masalahnya tu? Tak baik pula saya nak cerita. Tapi tak apa, yang penting akad nikah berjalan dengan aman dan teratur. Lagipun, kalau buat dekat Kuantan, Mama dengan Ayah boleh fokus dengan perkahwinan kakak dengan Ashraf. Ayah betul-betul rasa tak sedap hati pasal perkara ni. Puteri anak Ayah tau. Ini rumah Puteri. Puteri tahu, Ayah. Puteri bukan nak cakap rumah ni tak penting. Cuma Puteri tak nak menyusahkan keluarga ni. Kita bincang dulu pasal perkara ni. Macam ni, Ayah. Masa bertunang nanti, Puteri bincang dengan Umi. Masa bertunang baru nak bincang? Mungkin dah lambat. Kita kena bincang sekarang ni. Oh, insya-Allah saya akan datang. Nanti saya bawalah kawan-kawan kita sekali untuk tolong tau. Terima kasih banyak. Yalah, waalaikumsalam warahmatullahi. Hei Puteri, kau memang sengaja nak sakitkan hati Ayah kan? Akak cakap apa ni? Yelah, yang kau tiba-tiba nak nikah kat Kuantan tu kenapa? Aku tahulah dia tu lawyer. Kau tak payahlah nak ikut cakap dia sangat. Yang akak ni sibuk sangat kenapa? Suka hatilah. Ada sebab kenapa kita orang nak nikah dekat Kuantan? Ada sebab. Apa sebab dia? Sebab dia orang kaya kan? So, kau kena ikut rentak dia kan? Hei, kau kena fikir perasaan Ayah lah.
bukan sengaja nak sakitkan hati ayah. Akak kena faham. Walau apa pun alasan kau kena utamakan ayah. Kau kena pentingkan dia. Kita orang nak nikah dekat Kuantan sebab nak mama fokus pada perkahwinan kakak dengan Ashraf. Fokus? Tak boleh pakailah alasan kau ni. Kak, akak jangan risau. Lepas saya dah kahwin, saya dah pindah dari rumah ni. Mungkin bila saya dah tak ada, semua happy kan? Secebis doa darimu, mengharapkan kepulanganmu. Tiada lagi air mata kering kerana ku pasti tak ada. Syukur Alhamdulillah. Majlis tunang kita hari itu was okay. Itulah. Nasib baik tak ada orang ngikit kan pasal kahwin gitu. Kalau tak, stres juga nanti. So, ayah awak still nak buat kat KL lagi? Rasanya dia okey. Dia boleh terima nak nikah dekat Kuantan. Tapi itulah, cuma Kak Syah kan pandai cucuk ayah. Nanti ayah pula stres. Apalah, 2 minggu je lagi. Okey? Sabar. Jom. Shine bright like a diamond. Sampai hati kau tak ajak kita orang, Alah kau ni, belum nikah lagi kau dah lupakan kita orang. Alah, sorry lah. Tapi tak ada siapa yang datang pun. Kita tak invite siapa-siapa. Lagipun ni sebab tunang saya yang nak. Ji, aku rasalah Putri ni berhasil sangat sebab dia bertunang dengan orang yang hebat-hebat, yang penting-penting. Tak pun dia bertunang dengan ni, Datuk. Kalau tak Datuk, Tan Sri. Tak pun ni, dengan ini, pelakon yang sado-sado tu. Siapa nama dia? Zul Arifin. Si Ipin tu. Akak ni merepek lah. Ngaku je lah. Kau tunang dengan siapa? Baik kau bagi tahu. Siapa tunang kau? Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Saja telefon awak. Okey? Okey. Tapi lagi okey kalau awak ada bersama saya ni. Itulah. Kalau saya ada saya mesti terbang kat awak sekarang ni. Tapi itulah tak boleh buat apa. Apa kata awak datang, awak bawa saya jauh dari sini. Dah malaslah fikir masalah orang dalam rumah ni. Kenapa ni? Alah, benda yang sama. Syah kan nak kahwin. Kecoh sikit. Ni tak kena, tu tak kena. Itulah ni, kalau awak ada apa-apa masalah, awak bagi tahu saya. Ya, saya akan tolong. Okey, terima kasih. Dan yang saya tidur dulu ya. Good night. Okey, good night. Tengku Daniel bin Tengku Kamarudin. Saya? Aku nikahkan dikau ataupun aku kahwinkan dikau dengan Puteri Nur Aisyah binti Megat dengan mas kahwin. Daniel! Kak Syah! Aku tak kebenarkan kau berdua dikawin lah. Dia milik aku, bukan milik kau. Kau tak patut kau dengan dia. Aku yang patut kau dengan dia lah. Kak Syah dah nak kenapa?
pandangan dan sudut mata, kau seakan mahu menyatakan sesuatu. Bukan tak mau beri cintaku, tapi adakah benar diriku yang kau mau?